Yang berhormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub, Kubang Krian. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan saya yang ke-6. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk pengetahuan yang berhormat, sehingga 31 Oktober 2010, jumlah kenderaan berdaftar di Malaysia adalah 19,768,589 buah. Daripada jumlah kenderaan yang aktif, bilangan kenderaan yang berusia lebih daripada 10 tahun adalah 5,599,513 buah kenderaan. Kementerian memang sentiasa menekankan aspek keselamatan di atas kesemua kenderaan tanpa mengambil kira usia kenderaan tersebut. Sehubungan dengan itu, selain daripada tindakan penguatkuasaan yang dilakukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia, langkah pengawalan keselamatan melalui pemeriksaan Puspakom juga diwajibkan khususnya bagi kenderaan perdagangan bagi memastikan kenderaan tersebut masih layak digunakan atau roadworthy. Pemeriksaan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada kategori-kategori berikut. Yang pertama, bagi kategori kenderaan perdagangan, pemeriksaan awalan adalah diwajibkan sebelum pendaftaran dan menjalani pemeriksaan berkala untuk setiap tahun bagi 2 tahun pertama dan seterusnya setiap 6 bulan. Dan bagi kenderaan persendirian, setiap urusan pertukaran hak milik perlu menjalani pemeriksaan Puspakom. Begitu juga dengan kenderaan yang diubah suai perlu menjalani pemeriksaan khas. Selain daripada itu, Kementerian Pengangkutan juga melalui Jabatan Keselamatan Jalan Raya sentiasa mengadakan kempen keselamatan jalan raya bagi memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan penyelenggaraan kenderaan agar kenderaan tersebut dalam keadaan roadworthy bagi menjamin keselamatan pengguna kenderaan tersebut dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih. Bang Rian. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, berdasarkan kepada jawapan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, terdapat 5,559,013 buah kenderaan yang berusia lebih daripada 10 tahun. Apakah dasar kerajaan terhadap kategori kenderaan jenis ini pada masa yang akan datang? Adakah akan dilupuskan dan pemilik akan diberikan premium? Saya bertanya soalan ini sebab mereka sekarang ini adalah merupakan golongan yang bermasalah dalam memperbaharui insurans kereta mereka. Sudahlah rakyat dikeluh kesahkan dengan Saman Eko. Ini adalah kes bagaimana terdapat 5 juta lebih rakyat Malaysia yang syarikat insurans tidak mahu lagi mengeluarkan insurans pihak ketiga kepada golongan ini dan menimbulkan terlalu banyak masalah sehingga mereka tidak boleh membayar cukai jalan di Jabatan Pengangkutan Jalan. Oleh itu saya minta satu jawapan yang bertanggungjawab dari pihak Yang Berhormat. Adakah ada dasar baru? Adakah tidak percaya kepada Puspakom kerana alasan yang diberikan oleh pihak insurans kenderaan ini tidak selamat? Apa guna ada Puspakom? Jadi oleh itu kita mahukan suatu garis panduan yang jelas kerana jangan memangsakan sejumlah 5 juta lebih pemilik kenderaan ini yang sangat sukar untuk mendapatkan premium insurans, khususnya third party, perlindungan daripada jenis third party. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan isu yang berhormat bangkitkan berkaitan dengan scrap policy, sememangnya pada beberapa ketika dahulu kita melalui National Automotive Policy mempunyai dasar ingin mewujudkan scrap policy di dalam negara ini bagi kenderaan-kenderaan 15 tahun, tetapi disebabkan timbul banyak rungutan-rungutan dan kerajaan mengambil tindakan untuk menangguhkannya setakat ini. Bagi berkaitan dengan insurans yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi,
memang kerajaan melalui Kementerian Kewangan mungkin Yang Berhormat boleh mendapat maklumat lanjut daripada Kementerian Kewangan mempunyai langkah-langkah yang telah diambil untuk mengadakan satu perlindungan insurans bagi maksud kenderaan-kenderaan yang sedang berumur lebih daripada 10 tahun. Yang Berhormat maksudkan tadi adalah kenderaan yang sukar untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi ada juga sebenarnya perlindungan-perlindungan yang disediakan oleh syarikat-syarikat insurans, mungkin harganya lebih mahal sedikit kerana mengambil kira tentang permasalahan tersebut. Bagaimanapun pihak Kementerian Kewangan melalui Bank Negara sedang mengambil langkah-langkah dan mungkin langkah-langkah tersebut akan diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih.